Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nohar Fana binti Muhammad Ridwan dalam liputan khas Teams TV. Sebelum majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri 2025 yang berlangsung di SK Tengku Ampuan Mariam di Kuala Terengganu. Seawal dari setengah pagi, murid-murid telah berkumpul di dataran Ibnu Khaldun mengenakan busana raya yang cukup indah dan berwarna-warni. Majlis dimulakan dengan ucapan pengerusi majlis diikuti bacaan doa serta ucapan oleh Tuan Guru Besar Yang di-Pertua PIBT. Mesej yang dibawa menekankan kepentingan menyemai nilai kasih sayang, perpaduan serta menghargai budaya warisan Aidilfitri. Bersama saya ketika ini, Tuan Timbalan PPD Kuala Terengganu. Tuan, apakah pandangan anda pada majlis Hari Raya pada tahun ini? Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam. Bagi pendapat saya, suasana pada hari ini amat meriah dan juga nampak menggembirakan. Murid-murid terhibur dengan sambutan yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pihak sekolah pada hari ini. Dan kita mengharapkan agar sambutan Hari Raya ini dapat memupuk semangat kerjasama sesama warga SK Tengku Ampuan Mariam, di samping mempereratkan lagi perhubungan sesama warga pendidikan di SK Tengku Ampuan Mariam. Terima kasih, Cikgu.